saya nak tunjuk masalah di pada kereta saya lah. Di mana kalau saya boleh tengok ni, ni dia punya damper ni tak lekat dah. Track dalam ni loose tau. Aktiviti hari ni saya nak pasang benda ni dekat ni. Cumanya masalah saya akan hadapi pas ni. Kita tahu kan cara nak buat gun dia. Kita tahu cara nak buat. So kita try dulu. Okey. Dekat sini audio tak jadi, so saya explain mula-mula sekali. Saya akan letak kayu ni as macam no bagi pegel lah cermin tu, supaya dia sentiasa berada di atas gitu. Supaya sini saya nak baki. Lepas tu saya takut macam tekuk saya buka tu takut cermin crack auto jam pala lah. So kita akan try dengan cara bermula, which is kita sediakan kain dan juga layar dan juga screwdriver repair. Sebab apa? Sebab saya nak cokin kain untuk mengelakkan macam benda-benda ni tersentuh direct ke cermin lah. Sebenarnya saya tak ada pun pengalaman baki kereta ke apa. Ni adalah pengalaman lah bagi saya. Memang rutin lah sikit untuk buat kerja-kerja gini, takut crack ko something gitulah. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita akan cabut dari dalam lah. Sebab macam dari luar macam payah sikit. Dalayan ni kalau saya boleh nampak, dalayan ni memang trik yang memang lulus sangat lah kalau boleh tengok. So kita guna hak baru punya. Okay, celana size 12. Siap tu pasal ni. Cumanya kita akan pasal belah ni pula. The moment of truth. Moment of truth. Okay. So saya dah settle pasal benda ni. Kalau tengok ni memang jenis lah. Sebab sebelum ni saya rasa owner sebelum ni dia pasal terbalik rasanya. Saya tahu kot sebab ni saya terbalik ke dia punya damper ni, which is dia punya sarung hitam ni duduk luar dan besi tu duduk dalam rasa. Macam mana saya punya boleh nampak ni dah. Ni gun ni duduk luar, hitam ni duduk luar, hak ni duduk dalam. So siapa-siapa nak komen pasal gapo pasal ada barang pertanyaan, saya insyaAllah saya akan reply sosial lah. Kalau mana saya tahu, saya akan reply secepat mungkin. So itu saja untuk video kali ini. Mana berminat untuk konten seterusnya pasal kaitan ni, boleh follow